Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, insya-Allah pada hari Selasa ini akan zahir naskah kedua kesinambungan daripada naskah buku yang telah keluar, iaitu Kota Adam, Kota Cahaya, Kota di Wilayah Melayu, Langkah Suka dan Keruntuhan Empayar Melayu, dan Kisah Akhir Zaman yang bakal berlaku. Sebuah kisah awal zaman kekeluargaan Adam dan Bunda Hawa, kisah Mahabharata Ramayana Versi Melayu Pandawa 5, dan rantaian kajian naskah Kitab-Kitab Agama Langit dan Hikayat Melayu beserta dengan wasiat puak natif ataupun asli. Jadi, buku ini yang asal dia bermuka surat 96. Naskah kedua ini halaman dia sama juga 96 muka surat. Tetapi di dalam perbincangan kita akan naskah kedua, Langkah Suka, maka kata kunci memulangkan yang hak kepada yang hak ataupun mengembalikan bayang kepada yang mempunyai bayangan. Bagi yang berminat, naskah pertama masih ada, naskah kedua boleh order. PM saya langsung, nombor telefon ada di profil, di YouTube dan juga di TikTok. Harga dia RM45. Kadang saya bagi offer RM40. Baik, mengembalikan bayang kepada yang punya bayang, bahasa lama. Dalam bahasa baru, susunan atau mengembalikan yang hak kepada yang berhak. Video ini seperti mana video-video yang terdahulu. Ianya adalah untuk anak-anak bangsa, kenangan kepada anak cucu saya. Kerana sekali lagi, sebelum kita mendengar dan saya membincangkan akan Langkah Suka tadi, sejujurnya, wahai sidang penonton, hari ini mungkin hari terakhir kita akan hidup di muka bumi. Mungkin malam ini adalah malam kita dijemput balik. Setiap yang bernyawa pasti kembali di dunia persinggahan yang sementara ini. Baiklah, di dalam kita hidup di muka bumi pada hari ini, nama dia muka bumi, kita ada wajah, kita ada pandangan. Semua fakulti deria kita ini adalah merujuk kepada pandangan. Orang Melayu memegang sejarah dan rahsia yang amat besar. Daripada awal kejadian sehinggalah yang dinamakan gerak tadi, atau langkah. Maka kisahnya Langkah Suka merujuk kepada kerajaan dan wilayah dan negeri atau kampung halaman Langkah. Langkah, kan? Orang Melayu menggelar ataupun orang pentas Sunda bahasa Melayu lama kekal sehingga hari ini selangkah, melangkah. Di dalam kita hendak melangkah tadi, pastinya orang Melayu faham akan kata kunci gerak. Yang menggerakkan, yang digerakkan, siapakah yang bergerak. Dan di sebalik tirai melangkah, bergerak, bergetar, apakah yang hidup, apakah yang meniti dan hidup pada setiap detik, ketika dan kala dan pada dataran, makam, tataran dan hal. Kadang bahasa di awal zaman YouTube tu tak muncul dah. Dia berubah-ubah. Jadi, wahai bangsa Melayu, kaum keluarga cahaya Melayu, anak-anak cahaya mata, ayahanda dan bunda, warisan pertiwi. Di dalam perkataan Langkah Suka, ada langkah, ada langkah, ada la, ada an, ada ka, ada kata. Sebenarnya nak mengupas perkataan langkah atau Langkah Suka termasuk satu kosmologi yang amat besar yang melibatkan kisahnya Cik Siti Wan Kembang, melibatkan kerajaan cermin, kerajaan cahaya, Kota Gerahi, sang tawal sakranti, sang awal sakranti,
Raja Tabal. Dunia Melayu yang kita kenali pada hari ini telah gagal difahami oleh sebahagian besar anak-anak bangsa dan saya sendiri di usia senja. Acap kali saya menyatakan saya sudah di hujung senja. Anak-anak bangsa lah yang akan meneruskan perjuangannya ini. Di dalam saya membincangkan kajian demi kajian, termasuk naskah ini, bidang bacaan, penjelasan, bacalah. Bacalah. Berkali-kali kena baca, kena faham. Sidang video adalah tambahan, add-on value, tambah nilai kepada kefahaman olahraga, olah jiwa, kejiwaan, jati diri seorang Melayu. Di dalam kita menceritakan langkah tadi. Untuk melangkah perlu ada cahaya. Untuk melangkah perlu ada pandangan, ada hala tuju. Jadi kisahnya kerajaan langka suka, empire langka suka langka dan tua. Termasuk perkataan tua yang wujud di dalam kitab Injil, dalam kitab Yahudi yang kuno. Apakah pengertian yang tua tadi? Mereka telah menyalah tafsirkan perkataan tua menjadi dosa atau sin. Dalam paparan video kitab Injil, dosa-dosa yang tua akan datang. Sebenarnya kisah-kisah yang tua ataupun yang hak itu akan muncul. Jadi bergelutlah pada hari ini sebahagian besar dunia memohon keampunan atas dikatakan sin atau dosa. Maka wujudlah Pope yang baru pada hari ini di atas kata kunci penyelamat, membatalkan atau mengampunkan dosa, atau dikatakan wesi Nabi dan Rasul mereka berkorban demi dosa anak-anak Adam. Ini tak masuk akal. Tetapi siapakah kita hendak memberikan pencahayaan ataupun kebenaran kepada mereka yang gagal memahami hakikat kehidupan tadi. Justru bagi anak-anak bangsa cahaya mata Bonda Pertiwi, mengembalikan bayang kepada yang punya bayang. Sebenarnya dunia Melayu ini amat besar dan di dalam naskah yang amat ringkas, cahaya mata minda Melayu, cahaya minda Melayu. Cara dan proses tata cara Melayu berfikir sebenarnya amat lain dan amat berbeza dengan apa yang difahami oleh kita selaku anak-anak Melayu pada akhir zaman. Pola pemikiran, teras, jati diri, alignment, blueprint, rangka, frame, algoritma, tari, pola, susunan, olah gaya bahasa amat dalam. Dunia Melayu sebenarnya amat detail oriented. Ibarat mengupas daripada atomik partikel fizik sehingga membawa kepada dunia yang amat besar dan amat besar. Maka justru itulah bangsa Melayu dikenali sebagai pelopor ataupun orang perahu ataupun yang berlayar. Maka wujudlah perkataannya Raja Laksmana ataupun Raja Samudra Jagat Raya. Inilah yang hilang pada hari ini di dalam mengembalikan algoritma ataupun the process flow minda bangsa ini supaya ianya kembali cerdik, optimal dan prosesor dia mengalahkan AI atau kuantum fizik atau kuantum mekanik itu sendiri. Bagaimana saya nak kata? Tetapi di dalam bahasa yang amat mudah tu sebab kena baca buku, kena beli buku. Bila baca dia jadi lain. Kita pada hari ini terantai, dirantai dan diletakkan di dalam tempurung kelapa. Dunia yang kita hidup pada hari ini, kita dikekang, dikongkong
ditipu, digodam, disesatkan, digula-gulakan, diberikan janji palsu dan janji manis. Rata-rata manusia dan warisnya anak-anak Adam terpenjara di dalam satu kanopi atau satu dunia yang amat kecil. Di dalam dunia yang amat kecil ini, kita bergaduh, kita berdebat, kita bermusuhan, kita dipenuhi dengan hasad dengki, cemburu, iri hati, dendam kesumat, masalah sihir, saka, kacau bilau, porak-peranda, panas dan berbagai hasutan, dakyah dan belenggu yang merantai 1001 macam. Daripada minda, hawa nafsu, jiwa, rasa, hati nurani dan pandangan dan cara anak-anak bangsa berfikir. Di dalam kita kembali kepada awal perbilanya, yang empunya diri, mengembalikan bayang kepada yang punya diri, mengembalikan yang hak kepada yang berhak. Pada hari ini, saya di hadapan mata ini sedang beruntun. Saya hanyalah bayangan. Bayangan dan apa-apa yang saya warisi, terima di dalam satu bentuk lembaga yang berakal umbi daripada ibu saya, ayah saya, ibu ayah saya, datuk saya, moyang, sehinggalah kepada ayahanda dan bonda yang pertama. Empunya para empu. Jadi perkataan yang empunya diri dengan para empu iaitu perempuan, kemudian kepada bonda dan ibu dan bu dan ba. Ianya merupakan satu jalinan dan jalan yang lurus. Ibarat sungai kat belakang saya ni. Daripada air terjun ataupun titisan air yang turun, hujan daripada langit, yang menzahirkan air di puncak gunung, membawa kepada sungai dan sumur yang kita minum dan membentuk lautan yang amat besar. Air daripada langit, rahmat daripada ketinggian. Nak cerita sungai, semua orang faham. Nak cerita air, semua orang faham. Tetapi untuk kembali kepada sumur atau punca induk air, segala air, ibu kepada air, kita perlulah berjalan. Daripada sebuah pulau di lautan samudera yang amat besar, ribut dan topan, maka wujudlah satu cerita di dalam langkah suka tadi, nak mengenal langkah yang pertama. Ibarat kita ini adalah anak-anak Adam yang dicampak, dibuang ke sebuah pulau di tengah samudera jagat raya. Maka pada satu hari, sang anak yang terdampak ini bertanya, keliling aku ini air, penuh dengan air, ribut, topan dan sebagainya sejauh mata memandang. Daripada mana asal air yang masin? Di manakah asal dan ibu dan induk air yang jernih? Pi minum air laut keliling pulau, semua masin, tak boleh minum. Air tawar turun daripada hujan. Di pulau tersebut tidak ada sungai. Maka bagi anak Melayu pada pagi ini, hendak kembali kepada jalan yang lurus atau mampu berdepan dengan alignment, menjejak jalan kembali kepada kampung halaman Melayu. Jadi, anak yang terbuang di pulau ini akhirnya berdepan dengan satu kapal atau perahu. Atau dia sendiri tebang pokok kelapa, dia kayuh, dia lepaskan diri dia di samudera. Pastilah akhirnya lautan tadi akan membawa anak tadi ke sebuah pulau atau daratan yang besar. Hukum gelombang ataupun laut ataupun gelora ataupun badai. Laut akan membawa segala macam kepada tanah besar. Atau benua yang besar ataupun tanah asal. Kenapa? Kerana ada medan, ada pasang surut. Terjun, dilanda berbagai dugaan rintangan, mabuk laut, hampir tenggelam, hampir mati lemas.
Itulah cubaan hawa nafsu yang kita hadapi pada setiap detik, ketika dan kala. Bergelora, kering kontang, menahan lapar dan dahaga, minum air hujan saja, keliling semua penuh air tapi air masih. Akhirnya sampailah sang anak tadi ke daratan yang besar, tanah besar atau tanah asal. Pastinya menyusuri pantai, ianya akan bertemu dengan kuala sungai. Maka terpaksalah sang anak menyusur sungai tadi. Daripada lautan yang luas kepada kuala, kepada hutan rimba. Ada harimau, ada ular sawah, ada naga, ada kalajengking, ada nyamuk, ada gajah, ada berbagai mergas tua yang tak pernah anak ini nampak di lautan yang besar. Hari demi hari berjalanlah sang anak tadi sehinggalah ke puncak air terjun. Di antara langit dan bumi, di lembah tua, di tempat bermulanya sumur yang hijau atau sumur tadi. Pastinya di titik tadi wujudnya suatu penempatan. Dan datuk atau keluarga sang anak yang telah terdampar, dicuba dan diuji, dikasih lepas ke lautan yang besar. Di sebalik tirai menceritakan langkah suka dan rahsianya langkah di dalam naskah kedua yang bakal keluar minggu hadapan. Selaku anak-anak bangsa Melayu yang ada kebatinan, ada jiwa yang percaya kepada yang gaib. Kadang kita duduk di dunia kapitalis ini, kita gagal. Kita gagal kembali kepada naluri dan insting ataupun roh ataupun cahaya pada diri. Cara yang amat ringkas nak menjejak jalan pulang zahir dan batin. Kita tengok cerita penyu. Ibu penyu melahirkan ataupun bertelur dan penyu tadi menetas. Daripada pasir pantai, berenang ke samudera lautan yang besar. Berpuluh tahun atau beratus tahun sang penyu kenang tak lupa daratan, kenang budi. Balik pada bahasa Melayu, di dalam langkah suka tadi juga akan muncul perkataan pisang mas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang mas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang terputus di akhir zaman pada hari ini adalah pengakuan dan mengatakan dan mengakui. Di dalam jiwa anak-anak bangsa ada jawapan kembali ke kampung halaman. Ramai orang kata manusia itu mulia, khalifah. Manusia itu cerdik. Dalam cerdiknya kita pada pagi ini, kita buta, pekak dan tuli dan gagal merasai apatah lagi. Menjiwai dan kembali kepada fitrah si penyu. Kadang ada orang kata, Tok Fauzi ni sembang kali. Saya kata, saya memang bodoh piang. Di dalam kebodohan saya belajar nak kenal diri secebis sekelumit untuk saya mampu cari jalan yang lurus balik sebelum balik. Ada orang kata bahasa kasar mati sebelum mati. Depa level tinggi saya ni nak cerdik sikit di zaman saya bodoh piang. Orang Kedah bahasa bodoh piang ni tak apa ke. Jadi baliklah si penyu. Penyu ada GPS ke? Lautan ni macam dah terlepas entah mana punya lautan Pasifik ke lautan Atlantik ke. Penyu balik ke tapak budi pertama mak dia. Mak dia pun dia takkan jumpa. Tapi gelombang dan titipan dan aura ataupun budi mak penyu ni kekal dalam DNA dan genetik string anak-anak penyu. Akhirnya panggilan pulang datang. Untuk si penyu memulakan the right of passage. Itu sebab saya keluarkan pembelaan right of passage, iaitu jalan
pulang sebenarnya jalan pembesaran dewasa tauhid sebenarnya. Berbagai kisah tauhidnya bangsa ini telah saya zahirkan di YouTube dan TikTok. Yang tapi paling banyak masa dia kat YouTube. 2 tahun digodam, hancur berantakan. Jadi abu tak apalah. Saya menunaikan amanah. Di dalam si penyu balik, ada yang tersimpan. Jadi pada pagi ini, kita anak-anak Melayu, kita anak-anak cahaya permata Adam dan Hawa, bunda, ayahanda dan bunda kita. Bila kita balik kepada teras jati diri dan kewujudan pada diri masing-masing. Di sebalik gelora dan badai dan berbagai cubaan di muka bumi, ada satu titik ketenangan. Ketenangan pada diri dan ketenangan untuk kita balik, panggilan pulang. Tapi panggilan ni tak ramai orang boleh lepas pun. Ada yang memanggil, mari sini. Ada yang memanggil, mari sini. Sebenarnya panggilan yang mana satu kena kita dengar. Panggilan yang sebenar-benar, ada kasih, ada sayang, ada bunda, ada ibu segala ibu, ada ayah segala ayah, ada dipusarakan, dimakamkan. Rest in peace, kata Mak Salih. Kesejahteraan abadi, rahmat, kampung halaman, tenang di sisi yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi kalau kasih sayang ayah dan bunda tak kenal, tak faham, bagaimana hendak kita melangkah kepada atau memahami dan mengenali yang maha pengasih dan maha penyayang? Di dalam kita membicarakan sidang pada pagi ini, ada yang akan mendengar sampai habis ni dah 22 minit. Tak tahu, saya cakap pun tak lama. Selingan. Panggilan mana yang harus kita jawab? Panggilan mak pulang ke mana? Syurga di bawah telapak kaki bunda. Anak-anak yang mengenang budi, mahu kembali ke pangkal jannah. Mahu kembali ke air terjun Tama belakang. Contoh. Tetapi di akhir zaman, rata-rata kisah tanggang bermaharaja nila. Dunia gemelapan, bonda hanya ada kasih dan sayang. Jadi berbalik kepada cerita si penyu dan anak di pulau. Beratus, kadang umur penyu ni panjang, lebih panjang daripada kita. Tersemat, tersisip, budi bonda dikenal. Tapi pada hari ini, apatah lagi ingatan kepada ibu bonda yang telah kembali. Al-Fatihah kepada salam kasih sayang kepada semua ibu-ibu sidang penuntun yang hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Salam kasih sayang, terima kasih. Bersyukurlah saya dapat berbicara seadanya dengan putera dan puteri, bonda-bonda di luar sana. Kasih bonda tidak pernah terputus. Sejujurnya kita ada bonda atas bonda. Kita ada ibu-ibu yang berangkai. Tu kadang orang kata ampun beribu-ribu ampun. Kita ada ribu-ribu ampun, ibu-ibu-ibu kat belakang. Tu kadang kalau bahasa orang bodoh piang macam saya, bahasa 3 suku Tok Holi, hari raya hari yang berat bagi saya. Nak menyusun 10 jari saya ni, nak minta ampun, maaf zahir dan batin. Lah ni mak bunda saya dah kembali, dah balik dah. Lepas ni saya menyusun lah. Baru saya faham. Saya ada ibu-ibu, saya ada beribu-ribu keampunan, maaf zahir batin yang saya perlu minta
daripada ibu saya yang pada hari ini dah tak ada. Kepada ibu atas ibu atas ibu atas ibu. Beribu-ribu keampunan dan salam kasih sayang. Dan mohon restu saya kena minta. Ada. Takkan kita lupa kot. Ampun Tuan aku beribu-ribu ampun. Yang ni saya tujukan kepada mak saya, wasilah beribu-ribu. Semua ibu-ibu saya membawa kepada Tuan aku yang satu tunggal. Saya tak sebut bahasa ni untuk orang. Hati-hati sedang menonton. Saya tidak akan sekarang sebut apa yang dah saya sebut kepada orang. Tapi ramai kawan-kawan saya, rakan-rakan saya akan sebut apa yang saya sebut tadi pada orang. Dekat Malaysia ni lebih pada seorang. Hati-hatinya saya menceritakan hakikat, kewarasan dan kosmologi budaya dan filosofi Melayu. Jadi di dalam naskah Langkah Suka kedua ini, dia akan jadi lebih berat. Kerana konsep ampun Tuan aku yang pertama-tama dikenali oleh ayahanda Adam, diwariskan kepada Bunda Hawa, yang ada dalam genetik anak, zahir atas zahir atas zahir. Saya ada beribu-ribu ibu. Bukannya ampun beribu-ribu ampun. Nak buka berapa pada selain daripada ibu-ibu saya. Ni tak laku ni bidak. Ini dah kena kona 360 darjah punya bahasa. Ni sebenarnya bukan bahasa orang Melayu. Tapi dah mereka nak claim Melayu kan. Mampu pi mereka lah. Saya bodoh piang. Saya baru belajar. Mereka pandai, mereka cerdik, cara mereka cakap. Tetaplah syurga saya bawah telapak kaki mak saya, selagi saya tidak syirik, tidak mensyirikkan dan berada di dalam gelanggang makam anak yang soleh. Kuasa hanya satu, ketuhanan Tuhan saya satu saja. Tetapi ada cerita macam air kat belakang saya, macam pokok kat belakang, ada cerita, ada sumber, ada susunan daripada tinggi turun ke bawah. Bukannya menyembah batu, menyembah pokok, menyembah orang, nak minta ampun ke orang buat apa? Minta maaf lah, ni cerita selingan. Jadi, cerita langkah gerak ibu dan ibu. Bila mana pada pagi kita tak faham apa konsep memulangkan bayang kepada yang punya bayang. Mengembalikannya hak kepada yang hak. Di dalam perkataan la, an dan ka langkah, tidak ada anak tanpa kata. Tidak ada anak langkah. La, an, ka, angka. Dan perbilangan. Tidak ada anak tanpa gerak. Tidak ada anak tanpa polariti, tanpa time, tanpa ada yang awal dan akhir yang tua. Tak ada ayah, mak, tak ada lah anak. Tak ada mak bapak, tak ada lah anak. Jadi, dalam perkataan langkahnya anak dan buku nombor 2 tadi, sebenarnya Langkah Suka, Kota Cahaya, Peradaban Melayu. Ni cerita Cik Siti akan muncul. Untuk kali kedua, cerita Mak Ayung ulit mayang daripada Terengganu. Kenapa Mak Ayung mulakan pentomen dia dengan membawa kepada makam anak yang soleh, yang ramai orang lupa. Duk menari tapi tak faham konsep ketuhanan dan balik. Lepas tu, orang PAS kata ke Mak Ayung ni syirik. Mana ada lagu tu. Jadi, langkah, tidaklah boleh anak ini melangkah kecuali di dalam bayangan ayah dan bunda dan ayah. Apa yang ada pada sekujur jasad saya ini, acuan, dia kata apa tu, molding daripada mak bapak saya. Keturunan saya. Bahasa saya pun daripada bahasa mak bapak saya. Saya ni bayangan mereka. We are in the shadow of our forefather and our mother. Jadi, kalau hari ini dalam cerita makam anak yang soleh, kita melangkah, berpencak, bersilat dan sebagainya.
pukul orang katuk mengkatuk, pakai title tahap dewa, tahap alam beralam, mengaku raja Dewata Raya, mengaku raja dan sebagainya. Mengaku Taiko Abang Long, Tok Paduka Ayahanda kongsi kartel, ada beratus ribu anak buah. Saya pegang ini kawasan yang berani langgar, tak berani langgar. Sedar dah mereka tu. Kita dalam bayangan ayahanda dan bunda. Jadi di dunia akhiru zaman, anak tak pandang mak, mak bapak tak pandang anak. Silaturahim dah terputus. Yang hak dibuang, yang bukan hak diambil. Mencabut hak daripada kekeluargaan wahai anak-anak Adam. Jadi konteks, konsep dan cerita ini akan saya kembangkan di dalam video yang bakal muncul dan juga naskah yang bakal muncul pada hari Selasa. Ada delay sikit. Bukan tokoh tambah, penambahan kandungan. Ya. Jadi insya-Allah saya akan keluarkan recording suara dan latar belakang penerangan yang lebih mendalam dan saya akan bacakan naskah kedua. Jadi bagi mengakhiri sidang pengenalan kepada naskah kedua, mengembalikan bayang kepada yang punya bayang. Siapa yang buat kita? Kita ni dibuat manufacturing dalam kilang mak kita Rahim. Apa tata cara, proses dan kelebihan nak pelumbuk orang ke, nak katuk orang ke? Kita bukannya dizahirkan untuk jadi Taiko. Kita adalah cahaya mata ayahanda dan bunda. Kita hasil daripada kasih dan sayang. Tangan saya ni tak suka kena pukul, sakit. Kasih sayang, muka pegang. Doa ramai. Tetapi di akhir zaman, di zaman kegelapan, ramai orang ambil jalan Taiko, nak pecah kepala, nak pukul batu kasi pecah. Sakti, kebal, mandraguna dan sebagainya. Lupa, hakikat diri ni amat lembut. Kita ni tanda kasih dan sayang sepasang. Daripada yang maha pengasih dan maha penyayang. Kepada, menjadi rahmat sekalian alam. Tapi, kasih dah tak ada nilai di akhir zaman. Sayang dah tak ada nilai. Kerana apa? Lah ni dunia kapitalis sedang menuntun. Dunia kapitalis. Dunia semua duit, untung, rugi kira-kira. Kena kapit. Dunia tidak berteraskan kepada keluarga Adam dan Hawa. Dunia tidak berteraskan kepada kasih dan sayang. Seimbang saja kat luar sana. Ayah dan bunda dilupakan. Makamnya anak dan soleh dilupakan. Masing-masing mentadbir urus harta khazanah dan muka bumi berlandaskan hawa nafsu. Tidak ada keadilan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mereka menjadi penguasa dan akan menghamba abdikan anak-anak Adam dan Hawa. Dulu zaman Firaun seorang mengaku Tuhan dan Firaun seorang. Akhir zaman ni ada beribu, ratus ribu Firaun bersepah akan muka bumi. Mereka membawa misi dan visi sama seperti Firaun. Menghamba abdikan kaum keluarga, sanak saudara Adam dan Hawa. Memeras ugut. Menjadikan kita hamba dunia yang baru. Baik, sila order, sila belilah buku ni. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.